Hai guys, kembali ke channel saya, Peter Channel. Hari ni saya nak kongsi kat korang ilmu buat income dengan app World App. Jom kita pergi ke selanjutnya. Okay guys, hari ni saya nak kongsikan app World App, iaitu app yang boleh generate income. Kita kena pergi World App dulu, kena letak ID, password, dengan korang kena letak nombor phone. Lepas tu korang dah letak nombor phone, dia akan bagi OTP. Kalau korang masih tak faham, korang boleh layan video ni. Cara pertama, korang kena download apps ni dulu. Pergi kat Play Store, download. Lepas download, korang akan tunggu sampai 1%. Okay, dah siap download. Korang akan tunggu, tekan open. Lepas dah tekan open, nanti akan keluar screen macam ni. Tekan connection. Lepas tekan sign up, tekan titik right. Okay, tunggu kejap. Okay, dah siap. Korang buat password. Buat password, tapi tak skip lah. Ni saya skip je lah. Nanti korang buat password, pada settle. Ini bila app dah siap lah. App dah siap macam ni. Korang check dollar punya. Korang check. Korang boleh check apa ni, saham apa. Okay, korang keluar, check lagi. Ni tak boleh tekan kan, ni coming soon. Tak boleh. Ni pun tak boleh. Korang tekan verify ni. Tapi verify ni untuk korang dah siap semua. Ini korang setting boleh tengok. Home. Cek sini untuk QR code saya. Korang boleh guna QR code ni. Nanti akan keluar macam gini. Tapi kena tunggu 1 hari lah. Ni untuk korang nak tengok lah. Ni korang nak tengok harga naik. Okay, korang boleh tekan kod ni untuk korang aktifkan korang punya tu. Lepas tu akan feedback akan dapat macam gini. Feedback akan dapat kalau korang punya dah jadi kumpul lah. Okay geng, ni tempat yang kita nak menuju ke Worldcoin. Kita akan buat aktifkan app Worldcoin. Kita kena pergi NYGE ni. Dekat situ Topika ada, dekat bandar ada, yang lagi satu dekat Tasik. 3 tempat dekat kawasan JB ni. Melalui device ni, status korang sebagai manusia boleh disahkan secara private. Dunia digital sekarang ni menakutkan guys. Deepfake, bot, banyak sangat cara untuk orang menyamar. Dan hari ni Afiq tunjuk kat korang cara selamat dan private untuk menyelesaikan masalah ini menggunakan The Orb. Afiq sekarang ni berada di Berjaya Times Square untuk cuba sendiri proses ini. Dan The Orb ni adalah kamera AI canggih berfungsi dengan menangkap gambar mata serta muka. Kemudian World akan mengesahkan status kemanusiaan kita secara anonymous pada World App dan memberikan kita sebuah World ID. Untuk menjaga privasi, siap je proses verification. Semua informasi dan gambar yang digunakan pada The Orb tadi dihantar terus pada device kita dan dipadam dari The Orb. Tak ada siapa boleh akses kecuali korang sendiri. Data tu milik korang dan boleh dipadam pada bila-bila masa. Tujuan World ni simple, membina a real human network untuk mengesahkan kita adalah manusia sebenar. Jadi kalau korang minat, boleh dapatkan World ID secara percuma dan buat proses yang Afiq lalui. For more info, check out world.org atau ke mana-mana lokasi Orb yang terdekat. Kalau korang suka dengan channel YouTube ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di video akan datang.